Weh, mak bapak Cina tapi anak tiba-tiba jadi orang putih. Macam mana tu? Sebelum tu, kalau korang suka kucing, tekan like dan subscribe dulu guys. Cepat tekan sekarang. Pada tahun 2025, pasangan dari Jiangsu, China ini pada awalnya heran dengan rupa anak diorang. Tengoklah, mak bapak punyalah sepet, tapi anak mata dia biru, rambut pun perang. Pasangan ni pernah terfikir, jangan-jangan anak diorang tertukar dekat hospital secara tak sengaja. Macam sinetron Indo dulu-dulu tu. Yang ni lah. Tapi selepas beberapa ujian DNA, ternyata budak itu memang anak kandung diorang. Jadi macam mana anak diorang boleh mempunyai rupa yang sangat berbeza daripada ibu bapa dia? Kisah dia sebab si ayah ada moyang yang berasal dari Rusia dan mempunyai keturunan Slavik. Ciri genetik tertentu boleh tidur dalam keluarga selama beberapa generasi sebelum buat comeback di satu masa. Dan dalam kes ini, ciri rambut cerah dan mata biru muncul pada anak perempuan mereka. Genetik ni memang penuh dengan kejutan. Kalau korang lah tiba-tiba dapat rupa yang berbeza daripada semua orang dalam keluarga, korang rasa korang akan terkejut tak? Cuba komen ya atau tak dekat bawah. Macam mana tu?